Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nota ataupun rakaman awal malam ni lah, tiny.cc/sari. Ini adalah nota yang kita akan buat malam ni lah. Okey, yang terdiri daripada permainan, pendidikan dan bahan interaktif. Okey, kita buat contoh penjana bahan interaktif. Okey, yang ni untuk kita masukkan nota, soalan dan sebagainya lah. Nak buat percubaan SPM, nak buat ujian, simulasi KSPK dan sebagainya boleh. Contohnya saya buat bahasa Melayu tingkatan 1. Contoh tajuknya adalah tata bahasa. Ini saya buat contoh je. Yang ini ada soalan objektif dan ada gabungan. Contohnya saya ambil yang soalan objektif sahaja 10 soalan. Okey, kemudian yang ni ni kita boleh rujuk kepada topik ataupun tajuk untuk bahasa Melayu tingkatan 1 je. Ni saya buat contoh tata bahasa. Okey. Ini tema kita boleh pilih. Kemudian apa yang kita perlukan, nota. Kita nak ada info, ada analisis, kemudian item, markah, cetakan. Okey, ini adalah yang kita naklah dalam laman kita nanti. Okey, contohnya ni nama sekolah kita SMK Tendong. Kemudian apa yang kita nak? Kalau kita nak ada isi nama sekolah, nama PPD ataupun negeri, kita boleh tick lah. Kalau tak perlu. Kemudian kita nak simpan jawapan. Okey, dia dalam bentuk Q1, Q2 Kemudian kalau kita nak satu betul, kosong salah. Okey, untuk dapatkan web script, kita pergi bahagian jana, prompt dan kod sekarang. Kita klik, kita salin kod. Kemudian kita buka tab baru untuk kita masuk dalam Google Drive. Kita nak ambil spreadsheet. New Google Sheet. Okey, kat sini apa yang kita kena buat, kita kena pergi bahagian extension, kemudian app script. Kita akan paste kod kita. Kita paste di bahagian sini lah. Highlight dan kita paste. Buang. Kita nak buang yang asal. Kemudian kita boleh save project. Dah siap, kita pergi bahagian deploy dan klik new deployment. Okey, pergi bahagian setting, kita ambil web app. Kemudian yang ni penting lah, only myself ni kena tukar kepada anyone. Klik anyone dan kita kena deploy. Okey, kita tunggu sekejap untuk dia berikan ataupun ada button untuk allow access. Okay, authorize, kita klik authorize, kita beri kebenaran lah untuk run script tadi. Okay, continue. Dan kita akan ambil web app, copy, masuk semula dalam kita punya ni, kita letak di bahagian web app Google Script. Paste. Kemudian kita pergi bahagian jana prompt sekarang. Kita ambil yang kedua, prompt Gemini, dan kita salin prompt. Kemudian kita buka tab baru untuk kita masuk dalam Google Drive. Dalam Google Drive kita ada Gemini dan kita letak sinilah, paste tool, kita pilih canvas, kemudian yang ni pilih pro, kemudian klik submit. Okey, itu adalah prosesnya untuk kita bina bahan interaktif. Kalau kita nak buat daripada prompt, boleh, tak ada masalah lah. Okey, kita tunggu sekejap. Dia sedang proses untuk bina bahan interaktif kepada kita yang adanya adalah ni. Yang pertama ada nota, ringkas, poin sahaja. Kemudian ada gambar, galeri. Ini kita boleh pilih sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada quiz, yang keempat ada analisis untuk markah rating, kemudian analisis item dan boleh cetak. Okey, kita tunggu sekejap. Dia sedang bina aplikasi ataupun laman
tata bahasa tingkatan 1 untuk sekolah kita lah, sebab kita dah masukkan tadi SMK Tendong. Ini adalah coding ataupun dah dimasukkan reka bentuk responsif, sistem pemarkahan, integrasi ke Google Sheet kita. Dia tidak akan hantar ke Google Sheet lah data-data tu. Okay, kita tunggu sekejap nah. Alhamdulillah. Okey, ni adalah aplikasinya. Kalau dia keluar macam ni, something went wrong, kita klik fix. Fix error je. Klik fix error, nanti dia akan betulkan semula. Ada juga setengahnya keluar macam ni. Jadi kita klik fix error untuk dia baiki semula structure dia. Dia ada kesilapan. Jadi dia akan baiki semula lah. Walaupun skrip yang sama, prompt yang sama, kadang-kadang ada yang dia berikan salah. Jadi kita kena fix error. Okey, dia sedang baiki. Ni bahagian salahnya di bahagian fungsi cetakan. Tapi kalau kita lihat sini dah ada menu ni, nota, info bergambar, activity quiz, analisis ranking, analisis item dan cetak markah. Dah ada kat sini lah. Okey, sambil tu dia sedang baiki semula apa yang error tadi. Yang ni kita buat untuk projek bagi nota interaktif. Nanti kita akan buat yang kedua untuk nak buat permainan pendidikan. Okey, dah siap. Kalau kita lihat ni ada nota ringkas, info bergambar, kemudian ada activity quiz di mana murid akan masukkan nama, contohnya Azman Ali. Masukkan nama kelas, satu merah. Kemudian murid akan jawab soalan lah. Ini soalan untuk tingkatan 1 tata bahasa untuk subjek bahasa Melayu lah. Kita buat contoh lah. Bila kita masukkan jawapan, kita klik hantar. Nanti dia akan hantar markah tersebut. Okey, markah. Dan dah hantar ke sheet kita lah. Ni adalah spreadsheet kita. Dia akan auto berikan label, nama, markah dan sebagainya. Jadi kat sini kalau kita lihat dalam analisis ranking, dia akan keluar nama kita, nama, kelas dan markah. Kalau kita tambah tadi ada PPD negeri, nanti dia akan papar di sinilah. Analisis item. Okey. Ni kita boleh minta dia paparkan dalam bentuk chart, dalam bentuk graf dan sebagainya. Bahagian cetak markah. Okey, dah siap lah nama murid dan sebagainya. Okey, tu kita akan buat malam nanti. Yang pertama untuk bahan ataupun kita panggil kuis, nota, bahan digital lah ni untuk murid-murid kita buat penilaian kendiri dan sebagainya. Okey, lepas ni kita akan buat yang penjana permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.